yang luas, yang luas. Bukan rangkaian kecil-kecil. Kita buka franchise yang luas ini. Dan konsep perkongsian teknologi dan juga kesihatan serta kecantikan ni ditambah baik ke lebih premium untuk produk kita dan juga sistem yang memberikan impak yang tinggi, tuan-tuan dan puan. Jadi next kita lihat lagi pengenalan ini kepada company. Kita kenal dulu company kita yang mana. Tuan-tuan dan puan, kita dalam Haigo kita adalah dalam private global e-commerce. Apakah private global e-commerce? Okey, kita adalah e-commerce ni e-dagang lah. Kita direct dengan website Haigo saja pembeliannya. Tidak ada stoki, tidak ada master dealer, tidak ada kedai. Tapi semuanya beroperasi dalam talian. Jadi kita boleh merentas sepadan. Jadi Haigo nak menguasai merentas sepadan ni. Teknologi merentas sepadan ni. Jadi private global e-commerce, dan kita baru-baru ini menambah baik lagi untuk patuh undang-undang dunia, terutama di Malaysia. Kita mencapai lesen akta jualan langsung iaitu AJL, yang mana ada company 4 tahun, 8 tahun pun masih belum ada. Sedangkan Haigo, tuan-tuan, berita baik, kita genap 2 tahun pada 10 Ogos 2026 yang lalu. Dia nak bagi gambar birthday tak? Jadi anniversary yang kedua Haigo minggu lalu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan pelancaran banyak cawangan-cawangan baru. Nanti saya akan sambung pada slide-slide yang seterusnya untuk tuan-tuan dan puan. Jadi kita patuh undang-undang dunia dengan pelbagai pengiktirafan dan juga kita ada KKM, kita ada AJL untuk Malaysia lah. Okey, bulan 7 yang lalu kita mendapat lesen ejen jualan langsung. Jadi tidak ada masalah jika nak buat offline, berjumpa, bercerita, berkongsi peluang dengan rakan-rakan. Kisahnya private e-commerce ni, tetapi boleh buat secara manual, tuan-tuan dan puan, selain pada kita online. Okey, next. Okey, next. Saya tak bergerak. Okay. Jadi kita nak tengok juga 4 pilar kita ataupun 4 kekuatan dalam kita mengenali Haigo ini. Gerak ke gambar tak gerak Okay, next, Mr. Eamon. Boleh next. Okey, untuk Malaysia, perniagaan kita didaftarkan atas nama Haigo Trading International Sdn Bhd lah. Haigo. Dan kita berada di lokasi international headquarter ini di Wisma UA Kuala Lumpur. Belakang KLCC saja dah berhadapan dengan Menara Pavilion. Okey, 4 perkara ataupun pilar yang kita kena tahulah untuk kita lebih mesra ataupun mengenali Haigo. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita ada syarikat yang menyasarkan pasaran $1 trillion. Yang mana sekarang adalah masa yang tepat, tahun yang kedua. Kenapa? Tahun yang pertama ataupun tahun awal 0 hingga 6 bulan banyak lagi lah kelemahan-kelemahan, tetapi syarikat ini yang diketuai oleh Madam Angela Liu menyasarkan pasaran $1 trillion. Kerana apa? Kerana produknya boleh mengembalikan muda, tuan-tuan dan puan. Ada tak yang suka muda kembali? Bukan bujang kembali, muda kembali. Kalau suka muda 8.5 tahun hingga 34 tahun ke belakang ni, tuan-tuan dan puan, ini ada kajian klinikal. Kita tak naklah cerita macam isu-isu di luar dah 3 hari berturut-turut tanpa kajian klinikal. Kan? Kita tak nak overclaim, tapi yang ni ada kajian klinikal. Makan pun ada kesannya. Dan awas, tuan-tuan dan puan, kita bukan dalam produk kesihatan ataupun suplemen kesihatan, tapi kita adalah produk yang diklasifikasikan sebagai pemakanan ataupun food saja dalam KKM, tuan-tuan. Jadi produk ni boleh muda,
Kalau suka muda, taikkan saya 222 sekarang. Kita nak tergah ni. Saya nak tengok ramai tak yang suka balik semula muda. Maksud muda ni meluas tuan-tuan Fai. Meluas. Nanti kita cerita lebih lanjut lah. Saya suka nak cerita pasal produk ni. Sebab saya pun dah dapat muda. Kan dapat muda. Okey. Suka, ramai yang suka. Jadi saya nak beritahu berita baik kepada tuan-tuan. Kita dah ada ribuan testimoni. Wak Imah baru. Meskipun baru 2 tahun saja beroperasi. Sebab itulah kita satu-satunya yang mempunyai produk reverse aging, peneraju reverse aging yang paling tinggi sekali di dunia dan tiada tandingan setakat ini dalam generasi yang kelima, iaitu produk kita tuan-tuan dan puan. Jadi berita baik untuk you all semua. Tidak salah untuk mengguna ataupun memilih produk Haigo sebab ianya mempunyai pelbagai pengiktirafan. Dan dengan terhasilnya banyak testimoni, kalau tak ada upah, orang tak buat kerja, kan? Orang tak bercerita, betul tak? Jadi kat sini kita ada model bisnes yang menarik, sangat menarik. Bonus yang menarik. Dividen ada 4, bukan 1 tuan-tuan. Ada 4. Kalau produk tadi 1. Lepas tu ada lagi 3. Nanti saya cerita di slide yang seterusnya. Kita ada ekosistem 4 dividen tuan-tuan. Itu yang saya rasa tak boleh jadi ni. Saya kena bermula juga selepas saya mengetahuinya. Betul, saya terus bermula sebab bukan 1 tapi 4. Dan kita kena tengok bukti juga. Adakah ada pasukan ataupun kita ni hanya buat sendirian berhad? Tidak, tuan-tuan dan puan. Kita ada pasukan dan sistem. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita ada lebih 700,000 ahli yang aktif membuat pembelian semula. Pembelian semula, saya ringkaskan RO, repeat order. Kenapa repeat order? Sebab dia makan-makan jadilah. Kan? Dia makan-makan tengok, kenapa orang tegur saya muka pinky-pinkis? Kenapa muka saya ni nampak, orang kata nampak lah moist je. Orang nampak. Kita pun boleh nampak kalau kita belek cermin, tuan-tuan dan puan. Jadi, orang suka dan orang repeat. Kalau kita menjual produk keras, contohnya handphone. Handphone ni, handphone kat tangan saya ni kan. Takkanlah setiap bulan nak beli handphone, betul tak? Kakak-kakak, adik-adik, abang-abang, kan? Ini produk bila rosak baru beli, kan? Jadi kalau produk habis, contoh saya makan ikan patin terpoyak bersama dengan rakan saya, dengan Tuan Hanif hari Ahad lepas, habisnya saya beli lagi satu sebab sedap, kan? Begitu juga produk kita sebab berkesan, tapi tidak semua orang berkesan on the spot. Ini kena ambil istiqamah. So kita ada 700,000 ahli tuan-tuan yang aktif dan kita mencapai keahlian kita nanti saya tunjukkan pada slide yang seterusnya. Sangat luar biasa pencapaian walaupun baru masuk 2 tahun. Dan kita ada Sister Natalia, sekali lagi saya ulang, pada malam ini dan hari Isnin bahasa Melayu secara online. Juga kita akan adakan training sebulan, ada 2 kali training yang saya bersama tim lah lancarkan, dan juga kita ada bahasa Inggeris untuk Zoom preview pada malam esok, itu Sabtu malam Minggu. Untuk offline ataupun fizikal, kita berada di office Haigo di Kuala Lumpur pada hari Khamis setiap minggu. Okay, next. Kita lihat lagi untuk paparan dan juga info tuan-tuan dan puan berkenaan dengan Haigo. Apabila kita mengetahui syarikat dah bagus, produk dah bagus, model bisnes pun sangat cantik dan kita ada tim yang kuat dan padu bersama sistem. Next statement. Bergerak ke gambar? Okey, ini dia. Kita kenal secara ringkas berkenaan dengan pengurusan Haigo. Diketahui oleh Madam Angela Liu, CEO dan Chairman, yang berada di California. Bukan di Beijing lah, di California, di Los Angeles, California, Amerika Syarikat. Dan ini di sebelah beliau adalah Dr. Liu. Ini adalah ketua saintis. Rasanya tak ada syarikat yang ada saintis, jarang sekali. Tapi ini beliau ada medical center sendiri untuk membuat kajian sebelum dilancarkan produk, melancarkan produk-produk Haigo. Dan kita juga ada Mr. Wei, itu
Chief Sales Officer untuk bahagian marketing dan juga bisnes. Okay, next. Okay, next. Kita lihat ke barisan saintis kita, diketahui juga Dr. Liu tadi ada 4 lagi profesor, doktor dan juga saintis untuk memantau dan juga menyelidik sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualiti daripada Haigo. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan puan. Dekat Malaysia ni tak ada saintis ataupun doktor yang dalam senarai pemenang Nobel. Ini kita ada pemenang-pemenang Nobel ya, tuan-tuan puan. Okay, next. Okay, visi dan misi Haigo, kita menyediakan solusi kesihatan seperti kita tadi untuk sains dan inovasi generasi kelima. Produk kita dalam generasi yang kelima. Dan juga ia menjadikan platform kesihatan dan kesejahteraan bertaraf dunia, tuan-tuan dan puan. Dan kita peneraju dalam trend untuk secara total melalui DNA cell ya, sampai DNA. Yang itu yang tidak ada lah kalau kita lihat pada produk-produk kesihatan biasa. Ini bukan produk kesihatan yang kita tahu, yang ini produk untuk lebih muda, reverse aging dan repairing DNA. Okay, next. Ya, kita mempunyai 5 ketakutan, tuan-tuan. Takutlah, tapi yang berani tu bagus. Kan, takut menjadi tua, takut mati, takut jadi miskin, takut jatuh sakit, takut menjadi hodoh. Jadi benda-benda ni kadang-kadang menghantui lah apabila datangnya sakit kan. Lepas tu kulit mula berkedut ya, dan juga jatuh miskin ataupun kekurangan bab kewangan. Jadi di Haigo, tuan-tuan puan, kita mempunyai matlamat untuk mengembalikan balik muda, cantik, sihat, panjang umur dan kekayaan ahli sehingga menjadi kenyataan. Okey, seterusnya kita lihat lagi tuan-tuan puan 5 kesan terah fungsi NAD+, yang mana NAD+ inilah yang menyebabkan berlakunya pembalikan usia, pembalikan umur. Usia kita 54 tak jadilah 45 tuan-tuan puan, tetapi 54 tu dia boleh jadi fungsi selnya berfungsi seperti mana usia 45. Jadi 5 kesan teras asasnya adalah untuk membaiki DNA. Seperti mana saya cakap tadi, dia boleh repair DNA, mana dia rujuk balik DNA genetik asal kita. Kemudian dia memberikan tenaga, menjana tenaga. Jadi mengartikan gen panjang umur, meningkatkan metabolisme badan dan juga menguatkan antioksida. Ya. Mari kita lihat lagi apa yang penting berkaitan dengan NAD, tuan-tuan. NAD+ ni, next. NAD+ ni adalah koenzim yang memang ada dalam badan kita. Tetapi apabila ianya berkurangan, bukan kamu yang semakin tua, tapi NAD+ tu semakin kurang dalam sel kita, tuan-tuan. Untuk info lah, kalau orang yang boleh tahan nafas 2-3 minit kan, 2-3 minit tu kan, oksigen lah, tahan nafas tu tahan oksigen lah, memang tahan, tak bagi oksigen masuk kan, tak mati lagi kan, 2 minit, 3 minit. Tapi yang ini, kalau 30 saat tak ada NAD+, semakin berkurangan sehingga kan hampir habis. 30 saat boleh pergi, tuan-tuan. Betapa pentingnya enzim ini. Sebab enzim inilah adalah enzim yang membuat operasi, yang menjalankan segala tugas dalam sel. Ya. Jadi NAD+ ini adalah koenzim yang penting dalam sel kita untuk metabolisme tadi, pembaikan DNA dan juga mengawal penuaan sel. Apabila ianya ada kembali ataupun stabil dengan ialah tinggi balik NAD+ tu, jadi kita boleh dapatlah muda tu. Macam tu je secara ringkas ya. Okey ya. Okey, next. Jadi kajian NAD+ ni daripada 1904 lagi. 1904 lagi. Dah ada dah NAD+, cuma nak kembalikan fungsi dia tu. Seperti mana gambar ini, analogi ini, tuan-tuan. Kalau kita lihat, NAD+ ni menurun seiring dengan pertambahan usia. Yang mana pada usia kita 20 tahun, 16 hingga 20 tahun, NAD+ ni penuh lagi. Jadi kita boleh
segala aktiviti tenaga kita semua power kan. Kulit cantik kan. Ada orang kahwin umur 20 sebab cantik 18, 19, 20 kan. Macam tu kan. Sweet 17. Contoh. Jadi macam itulah gambar apple ni tuan-tuan. Gambar apple yang di sebelah kiri tuan-tuan dan puan tu, itu adalah gambar ketika sedap dimakan buah apple tu lah. Yang sebelah tu orang tak makan dah kan. Orang buang takut buruk lah kan. Tapi kalau ini analogi bukan manusia. Kalau manusia daripada keadaan yang kulit tegar tiba-tiba jadi berkedut. Lebih kurang macam itu. Maksudnya ianya akan menurun selepas usia 20 tahun. Sehinggalah 40, 60 semakin berkurangan. Kalau 60 tahun hanya tinggal 12.5% sahaja. Bagaimana nak pergi kepada tenaga seperti umur 20 tahun? Tak boleh lah kan. Sebab tu kita perlukan kajian yang ini adalah kajian daripada pakar-pakar pemenang Nobel, kajian sains tuan-tuan, yang mana telah boleh membantu untuk dapatkan balik fungsi sel ataupun koenzim tadi berfungsi secara maksimum balik semula. Kalau suka, taikkan 333 supaya kalau suka dan faham boleh taikkan 333. Ini peranan NAD+. Alhamdulillah. Saya tak nak saya cakap seorang, rupanya tak faham semua kan. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Jina. Ini itu sajalah cerita dia. Kalau dah faham, beli ajalah. Boleh? Sebab bukan senang nak dapatkan produk yang boleh kembalikan muda. Bukan kita kata boleh kembalikan balik masalah kanser boleh hilang. Bukan benda itu tuan-tuan. Tolong jangan post kat media sosial. Ada produk boleh sembuh balik stroke. Boleh sembuhkan balik buah pinggang. Jangan tuan-tuan. Saya tak bagi tuan-tuan. Saya memang akan bagi nama supaya tuan-tuan dan puan-puan determinate nama tu kalau buat overclaim. Tapi kalau kata muka abang ni 60 nampak macam umur 20, yang tu boleh tuan-tuan dan puan ya. Boleh Okey, next kita lihat lagi. Jadi kita nak balikkan semula lebih remaja lah. Lebih remaja. Bukan remaja purba, remaja. Okey, so ini antara ahli sains yang mengkaji. Ini bukan tahun 1904. Ini gambar dari 1993. Ya. Tanya umur tuan mana tu? Tuan Edmund. Okey. Umur tu rahsia tuan-tuan kan. Okey, 2000, 2002, 2004, 2009. Ini semua. Sampai 2015 tu pemain bola apa? Luka Modric bukan. Ini nama saintis. Luka Modric pemain bola kan. 2015 pun ada lagi mengkaji dan pada tahun 2016 terhasilnya produk reverse aging yang diberi nama NMN. Okey, next kita lihat ada ke NMN sekarang? Okey, next. Next. Okey, ini dia kajian daripada Harvard University yang mana doktor ini ada Dr. David Sinclair adalah bapa reverse aging. Jadi dia mengeluarkan dulu hasil kajian ni tadi dengan diberi nama bahan perintisnya adalah NMN, teknologi NMN ni. Jadi harganya tuan-tuan RM2,000. Jadi kesannya agak lambat tapi ianya dalam kategori keempat. Produk nutrien yang keempat, generasi yang keempat. Mana latest lah. Latest lah pada masa 2016 hingga 2018 yang lalu. Jadi dia boleh lah seperti Dr. David Sinclair gambar ini 60 plus nampak macam berapa umur tu. Kan? Muda kan? Jadi saya belum sampai 60 lah yang bertanya tadi. Belum sampai 60. Belum sampai 60. Kalau tengok muka David Sinclair, Dr. David Sinclair ni kata macam muka Safiro je gaya usia. Bukan. Saya muda lagi lah. Okey. Jadi next kita lihat lagi yang seterusnya untuk paparan anda. Inilah produk yang terkini. Teknologi terkini iaitu GNAKG, produk hasil kajian sains ini tadi, yang mana tuan-tuan dan puan yang ini terbahagi kepada dua. Yang pertama di tangan saya kalau nampak ni, yang ni lelaki punya, yang ni woman punya. Yang lelaki ni saya dah buka ni, yang woman saya ada. Rumah saya punya. Yang ni saya buka, yang tak buka lagi. Jadi yang ni ada 60 biji. Kita tak cerita dalam ni, tak cerita ada apa dalam ni. 60 biji. Yang mana ni nampak. Okey, 60 biji dalam ini kita makan untuk sebulan lah. Satu botol ni 1 bulan cadangan ya. Okey, 1 bulan bermakna 2 biji satu hari. Okey,
Jadi produk ini dikeluarkan pada Ogos 2024 dan dalam kategori generasi kelima. Satu-satunya dalam generasi yang latest dan sangat-sangat power lah. Power dari segi generasi itu dia tak boleh ditandingi oleh yang lain. NMN tadi generasi keempat. Satu tangga di bawah. Dan makan setahun pun belum tentu dapat muda. Walaupun katanya 6.5 tahun tapi kena makan bertahun-tahun baru dapat balik. Jadi di sini kesannya pantas. Okey. Jadi menggunakan siri GNAKG, teknologi sains hayat canggih ini untuk pembalikan usia. Jadi ianya mengembalikan balik muda 8.5 tahun hingga 34 tahun. Ada juga yang cakap saya ni buat apa nak muda? Anak dah cucu dah ada kan. Nak muda buat apa? Tuan-tuan. Apabila kita kelihatan muda, sebenarnya dalam kita sihat. Tadi Tuan Manah tadi saya dengar ada, Tuan Abang Manah kita ni ada beritahu. Sebenarnya bila dalam cantik, luar tu pula nampak cantik. Kan? Betul tak Abang Manah? Sebenarnya kita ni kita reverse balik mindset kita. Biar kita nampak lebih kemas ya, nampak moist macam saya beritahu tadi, lebih nampak remaja kan. Kulit nampak tegang balik semula. Dalam tu sihat. Kalau tak percaya boleh check balik. You pergi check baliklah bacaan yang sepatutnya untuk yang kesihatan ya. Untuk yang kesihatan ada Abang Manah dah jawab tu ya. Okey, dan ianya membaiki balik DNA yang rosak. Sebab tu saya beritahu tadi dia boleh repair balik genetik. Okey. Reverse aging dan repairing DNA. Itu 2 point yang tuan-tuan tak perlu nak banyak sangat bawa balik. 2 perkara tu dan boleh menggunakan produk dan dapatkan produk kita. Jangan makan yang kaum hawa bagi lelaki dan jangan makan yang kaum Adam bagi kaum hawa. Okey? Okey, next. Next, Mr. Edmund. Ramai yang tak sabar nak tengok yang seterusnya. Produk-produk Haigo kita ni. Kita bukannya ada 2 ni, ini satu produk. Okey, AKG, tuan-tuan nampak. Secara ringkas, AKG inilah yang boleh mengaktifkan balik NAD+. Jadi jawapannya kita pakai teknologi AKG. Banyak juga produk AKG di luar sana tetapi bukan GNAKG. Saya ulang, GNAKG. GNAKG. Ghana, Norway, AKG. Jadi nombor 1 adalah GNAKG. Jauh beza tuan-tuan. Sangat jauh beza. Rankingnya. Bolehlah cari ChatGPT apa yang boleh. Jadi GNAKG ini dengan teknologi AKG ini sebenarnya dalam badan kita lagi dah. Benda tu dah ada. Ya, adalah sebatian semula jadi yang ada dalam badan dah. Bukanlah benda yang masuk tu menyebabkan tambahan. Tidak. Ya, asbab saja. Kita ambil isinya adalah blueberry, strawberry, kunyit hitam. Okey. Jadi mengaktifkan balik AKG ni dia memberikan tenaga dan juga sel mengaktifkan balik sel kita serta ianya sangat popular untuk kekalkan awet muda dan juga untuk kesihatan diri dan sel dan DNA tuan-tuan. Okey, next. Jadi kita boleh melewatkan penuaan lah. Jadi ini fungsi utama lah. Antaranya melawan penuaan. Melawan. Bukan dia anti ni melewatkan. Dia melawan. Dia balik pembalikan muda jadinya. Dan kesihatan metabolik dan sel. Kalau luka cepat balik baik. Kalau orang jarang berpeluh, boleh cepat berpeluh. Jadi dia sangat membantu. Cuma bukan dengan sebiji lah. Bukan dengan 2 biji lah. Bukan dengan sebotol je pun. Bukan. Bukan. Ada caranya. Sebab setiap orang tengah hari tadi tak sama. Saya makan nasi ayam. Tuan-tuan dan puan makan apa? Petang tadi saya makan malam pukul 6.30. Tuan-tuan dan puan mungkin makan 9 malam. Jadi pun tak sama. Proses dalam badan tak sama. Pengeluarannya pula, output dia pukul berapa pun tak sama. Hasil yang keluar pun tak sama. Minta maaf cakap beralas kan. Jadi maksudnya setiap orang tak samalah. Apabila kita makan sebiji, 2 biji, jangan expect benda tu terus jadi. Tapi insyaAllah dengan izinnya minta doa kan sebelum ambil dan yakinlah sebab benda ni bukan benda sampah sarap ataupun produk timbang kilo, bukan tuan-tuan. Kita banyak pengiktirafan. Okey, jadi yang ini melawan penuaan untuk metabolik dan sel badan, kuatkan imun paling penting lah. Bagus untuk tulang dan sintesis otot. Okey, next.
Okey. Banyak pengiktirafan, antaranya kita ada FDA, tuan-tuan. Hari ni macam saya beritahu tadi, isu 2-3 hari ni pasal benda kat luar sana lah kan. Overclaim macam-macam, boleh menyembuh itu ini. Jangan kata produk kita boleh menyembuh. Tapi dengan izinnya belaka lah. Ikhtiar, betul. Ikhtiar tu ataupun solusi, kita mencari jalan. Dan kita mempunyai pengiktirafan yang orang perlukan. Seperti mana, ini ada dadah ni. Ini ada steroid ni. Yang ni betul ke ni? Produk timbang kilo yang you makan ni. Jual kat TikTok ni. Contoh. Yang ni tak boleh jual kat TikTok tuan-tuan. Tak boleh jual kat Bekuneh. Contohlah produk-produk kesihatan yang dinyatakan tadi. Jadi FDA tuan-tuan. Jadi adalah satu badan yang memberi penyelidikan dan juga memberikan keputusan bahawasanya produk kita selamat. Tidak adalah yang saya sebut tadi, dadah tu ya. Dan kita ada juga NSF. Selain pada kekuatan ini, tuan-tuan, iaitu National Institute Health. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan berbicara di luar sana, jangan ragu-ragulah. Sebab National Institute Health ni, Malaysia pun ada NIH-nya. Institut Kesihatan Negara ni ada kat Setia Alam sana. Jadi staffnya pun ada dah yang mengguna sebab dia faham NIH ni. Begitu juga dengan tuan-tuan puan-puan doktor. Dia tahu. Jadi kita bukanlah nak mencanang sangat, tapi kalau orang tanya apa yang buktinya bagus, boleh tunjuklah. Sebab ada dalam senarai produk yang terbaik akan ada dalam list di National Institute Health. Itu saja untuk makluman tuan-tuan. Jadi gunakan tanpa was-was. Itu bukan nama produk tu. Ini gunakan tanpa was-was dan ragu-ragu, insya-Allah ianya selamat untuk digunakan dan juga ada penghasilannya, clinical test semua. Jangan kita was-was lah. Okey. Jadi next kita lihat lagi kekuatan produk kita yang lain pula. Okey. Kita ada generasi 5 generasi ni dan kita berada generasi yang kelima. Generasi pertama, kedua, ketiga ni kita lihat ada protein, ada vitamin, ada asid lemak baik, asid amino. Jadi semua ini adalah produk dipanggil suplemen kesihatan lah untuk support kesihatan. Jadi banyak dijual dalam syarikat multi level direct sale kan. Yang mana produk-produk ini bukanlah kompetitor, compete dengan Hygo, tidak. Sebab kita dalam generasi produk keseimbangan genetik. Lain, bukan produk kesihatan secara total. Ya, tuan-tuan dan puan. Jadi kita umpamanya, saya boleh membicara pada tuan-tuan dan puan. Generasi pertama, kedua, ketiga ni umpama kenderaan di darat. Ya, basikal, motosikal, kenderaan kereta lah. Kereta SUV ke MPV ke kan. Itu kenderaan di darat sampai generasi ketiga. Tapi generasi keempat ni helikopter dah. Tetapi generasi kelima itu jet pejuang tuan-tuan dan puan. Kapal terbang lah. Kapal terbang. Maksudnya sangat pantas lah. Itu je perbezaannya. Begitu jugalah antara Unified 4G dengan 3G. Kita 5G tuan-tuan dan puan. Okey? Faham ke faham? Kalau faham, boleh typekan 444 untuk kita semua malam ini. Okey, baik. Okey, terima kasih. Terima kasih. Maksudnya tuan-tuan dan puan tidak tidur pada malam ini. Okey, GNAKG produk yang saya nyatakan tadi, itulah asasnya. Kalau ada apa pun yang nak syorkan yang ini juga. Sebab apa? Produk yang asas ni tadi, ianya membantu untuk 20 hingga 30 trilion sel kita boleh balik dapatkan apa yang sepatutnya. Okey. Dan kita ada produk yang kedua dinamakan Ginsel, GNCell ni, untuk menambahkan lagi imunisasi lah. Imunisasi. Okey, kemudian kita ada JN hormon yang dikeluarkan pada Januari 2000. Ketika itu baru 2 minggu saya mengenali Hygo. Keluar lagi satu produk yang saya rasa akan memberi impak dalam dunia global. Dan sekejap lagi saya cerita peranannya dan juga GM Brain yang akan keluar pada bulan 11 atau 12 nanti. Okay, so Ginsel ni kalau dalam komuniti di Hygo ni ramai yang menyasarkan orang yang ada masalah barah kan, tumor kan. Jadi bagi saya bukan itulah sebenarnya.
yang botol oranye ni. Dianya menyasarkan dan membantu untuk memberikan anti radang, anti inflammation lah. Dan juga sangat bagus untuk autophagy, dia membersih sel kita secara auto dan juga meningkatkan imun. Jadi bolehlah kembali muda lebih baik lah. Maksud nak gabungkan AKG and AKG ni pun boleh tuan-tuan dan puan ya. Jadi sistem kita imun lebih sihat dan juga memelihara integriti DNA. Okay, next kita lihat produk yang saya kata boleh memberikan. Okay, ni GN Brain. Tak nak cerita malam ini, sangat bagus. Dengannya dia dah pergi ke generasi yang ke-6. Kita tunggu pengeluarannya dan tuan-tuan dan puan boleh guna dulu produk yang ada, GNAKG dan juga Ginsel, ataupun yang ini tuan-tuan. Memang kita lihat produk hormon kita yang diberi nama Aureva dan juga Regenex. Okay, so GN hormon ni dia spesifik. Dalam GNAKG yang produk utama tadi dah ada dah. Siapa yang main tulis-tulis tu? Kan? Mungkin ada anak kecil yang sedang bermain. Okey, jadi membaiki fungsi pembiakan, meningkatkan hormon, memulihkan sistem pembiakan ke keadaan puncak, mengawal keseimbangan pH dalam salur buah pinggang dan meningkatkan fungsi buah pinggang. Ni bukan merawat buah pinggang tuan-tuan. Kita bagi tenaga. Kita mengawal keseimbangan pH. Jangan cakap, yang ni boleh ni untuk CKD ni. Jangan. Bukan. Dan meningkatkan prestasi olahraga dan mengurangkan masa pemulihan. Mana lebih cepat untuk sel kita lebih sihat, lebih baik daripada luka tu. Okey, next kita lihat produk kita. Cantik ni produk ni. Ada kat tangan saya. Mr. Edmund, cepat. Next, kita lihat produk. Produk kita. Sama pula dah. Yang ni warna keping lah. Merah jambu ni untuk wanita, Aureva. Tadi host ada pegang, host ada beli hari ni. Tahniah host. Tukar cita rasa, boleh makan bersama GNAKG Woman. Kita lihat kesan yang sangat-sangat padu insya-Allah. Jadi dibancuh dengan 150 ml air suam. Kalau nak masa air sejuk sesekali boleh, bukan tak boleh, sebabnya mengawal semua tu kat bawah pinggang kan. Boleh je minum air sejuk, jangan ikut dayak-dayak boleh je nak minum air apa, tapi buat minumlah air suam dulu kan. Minum air suam bancuh, jadi 150 ml dia bancuh dan minum. Yang tadi kalau GNAKG semasa perut kosong, yang ini semasa perut kenyang semasa perut kenyang. Okey, kita lihat apa fungsinya bagi kaum hawa dan kaum Adam. Jadi untuk kaum Adam, ketidakselesaan prostat atau prostat ini bertambah baik sebanyak 87%. Padu tak tuan-tuan? Ramai orang 40-an hingga kata-kata atas ni bengkok prostat dia. Bengkok kan, jadi kena operate dan sebagainya. Jadi ada baru ni saya jumpa dengan Dr. Thomas Kuti daripada India yang menyatakan macam mana kalau makan produk dalam Haigo ni, kalau GNAKG tu ambil 6 botol. Kan sebagai penjagaan 6 botol, bukan 6 biji tuan-tuan. Jadi kalau yang ni membantu lagi lah, namanya Regenex. Okay, Regenex. Okay, fungsi seksual dan kualiti hidup bertambah. Mungkin ada yang suka part ini, boleh 80-90%. 89%, 80-90% pula. 89% dia punya kesan baiknya dan tenaga dan daya tahan meningkat 92% InsyaAllah memang tak mengantuk lah, bertenaga benar. Kalau mengantuk dulu tu biasa kalau kita panggil healing crisis ni, dia tu ada kencing manis, tu mengantuk kan. Jadi tahap kepuasan nanti ada, pembongkaran tu ada, side effect tak ada, pembongkaran tu ada. Okay? Jadi tahap kepuasan kesihatan keseluruhan meningkat 95% dan pembebasan testosteron kita meningkat juga, serta kecekapan tenaga sel. Bagi kaum hawa, sebab apa? Ramai kaum hawa dalam ni, nak cerita kaum hawa ni. Kelembapan kulit kelembapan kulit meningkat 42%. Kalau 100% tu kan tak ada kulit pula dah kan. Cair pula dah. Jadi meningkat 42% lah. Tidaklah ada kulit yang kusam, kulit yang kering kan. Kualiti tidur bertambah 52%. Saya masih lagi berfikir, lelaki pun tidur, kaum hawa pun tidur. Tapi kaum hawa je bagaimana hati kan. Tapi sebenarnya bagi saya, kalau saya tidur lewat, contoh malam tadi saya tidur tak baik untuk dicontohi. Tapi almaklumlah kita berjuang ni. Saya berjuang secara offline pun malam tadi sampai 3.30 pagi. 3.30 pagi. Jadi
bukan waktu tidur dah tu, waktu jaga dah. Jam loceng dah bunyi dah. Saya tak sampai rumah lagi. Jadi saya tidur sekejap walaupun 2 jam, pukul 5 lebih bangun. Tapi saya rasa macam tidur 6 jam tuan-tuan. Itu yang dimasukkan kualiti tidur tu bertambah. Tapi sebaik-baiknya tidurlah 10 malam, 11 malam dah tidurlah. Jangan hari-hari pukul 1, 2 pagi ya. So ketidakseimbangan hormon menunjukkan penambahbaikan sebanyak 68%. Ramai yang tak stabil hormon bagi kaum hawa ni tuan-tuan. Jadi bantulah mereka untuk stabilkan balik. Ya, bantulah. Ini ada solusi dengan botol warna pink ini ya. Jadi kestabilan emosi meningkat sebanyak. Ini satu lagi. Tak tahulah ya. Mungkin woman always right lah kan. Kalau kita berlawan cakap dengan perempuan ni kita kalah lah. Laki kita tu laki, saya. Tapi kaum hawa tu menang semua. Emosi tak stabil, kita boleh showkan ambil whatever. So 21 hari perjalanan hormon seimbang bermula dengan dalam dan keluar. Saya tak sure nak cerita sebut perkataan pulih kan, memulih kan. Tapi kita sihat lah tuan-tuan. Okay, next. Boleh ke ni? Cerita secara santai. Okey, kita dah ada 7 office di seluruh dunia. Kita akan ucapkan tahniah kepada Haigo. Bagilah gambar. Tahniah kepada Haigo dan Malaysia. Tanah airku ni adalah international headquarter yang pertama di dunia. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih Haigo memilih Malaysia. Bulan Merdeka ni tuan-tuan. Memang malam dengar lagu daripada Faizal Tahir kan. Jadi kita ada jiwa patriotik kita. Jadi saya rasa bangga apabila saya mengetahui orang Malaysia tak tahu lagi. Tuan-tuan yang dalam ni orang Malaysia walaupun Haigo HQ-nya di Malaysia tapi 36 juta ni tak tahu lagi. Tak sampai 1,000 baru tahu tuan-tuan. Malam tadi pukul 3 pagi kira dalam 350 orang je baru orang Malaysia tuan-tuan. Rasa-rasanya dalam masa 5 tahun lagi. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam ni, berapa orang malam ni? Berapa orang malam ni? 39 orang ni tuan-tuan. Mati milioner lah tuan-tuan. Maaflah saya cakap macam orang Pahang sikit, memang saya orang Pahang. Mati milioner tuan-tuan. Rezeki itu bukan datang sentiasa. Datang masa kita tidak bersedia tuan-tuan. Hari ini saya hidangkan bukan makanan, ini dia 7 office di seluruh dunia dan pada 10 Ogos yang lalu dilancarkan di Vietnam office-nya, di Macau, di Japan tuan-tuan. Dan kita dah ada juga di Canada, di factory yang terbaru yang menghasilkan 40,000 botol juga dilancarkan pada 10 Ogos yang lalu tuan-tuan. Okey, next kita lihat lagi. Saya terbakar. Sebab apa? Seronok tuan-tuan. Sebab ini pelancaran. Ada video ke Mr. Edmund? Ada video ke yang ni? Tak ada? Ada. Pelancaran kilang kedua Haigo. Ada suara? Tak ada. Okey, tak apa. Steady lah kata. Kita pergi kilang nanti kata. Kata bagi orang. Okey. Okey, minta memang okey Okey, ni kilang ni gambar waktu malam. Tak apalah, mungkin dia ejak-ejak AI ke apa, tapi yang nyata bukan tipu, benda tu ada. Dah ada tuan-tuan. Dan yang ni pun ada. Ini di Tokyo, tengah ibu kota tu. Tengah ibu kota Tokyo ibu kota tengah bandaraya Tokyo, Jepun make cell kita younger. Nampak? Itu tagline kat situ jelas-jelas. Okay. Nah, ini di Vancouver, Canada tuan-tuan. Pada bulan 3 yang lepas pelancaran. Masa tu kat US pun tak ada. Dia terus di tempat lain. Jadi ni 10 major global launch pada 10 Ogos dulu. Kita macam saya beritahu tadi ada. Boleh screenshot kalau nak tengok. Kalau dia cakap, ya ke syarikat ni? Syarikat scammer ni. Saya dengar tepi rumah saya cakap, astagfirullahalazim. Ya Allah, scammer katanya. Allah, nanti kita dengar Mr. Emma beritahu duit hari-hari setiap saat bayar. Scammer apa tuan-tuan? Produk ni, pengiktirafan dunia.
patuh undang-undang tuan-tuan dan puan ya. Nak masuk bank boleh, tak ada masalah. Kita ada bank semua. Nanti Mr. Edmund cerita. Okey, next. Next. Seronok sangat cerita. Ini dia. Hasil daripada semua tadi kita nak tengok upah kita. Dan upah ni akan diceritakan lebih lanjut oleh Mr. Edmund. Cuma saya nak beritahu kita ada 4 jenis dividen secara ringkas. Sebab kita bukan training, nak beritahu tuan-tuan, kita bukan ada satu. Satu yang pertama yang penting juga ini dividen hayat. Saya pegang ginseng warna oranye ni. Dividen hayat ni untuk produk. Sepanjang hayat lah kita kalau ada perniagaan produk ni, sebab kita baru bermula, adalah sampai 50 tahun lagi, sebab kita berada dalam National Institute Health. Orang lain tak boleh kacau, tak boleh tiru tuan-tuan. GNAKG dan lain-lain. So kat sini pembayaran bonusnya 2 sangat besar. Sangat puas hati tuan-tuan, nanti kita dengar lebih lanjut. Dan dividen pembayaran ni kita ada debit card Haigo akan dikeluarkan untuk semua ahli Haigo. Jadi kat sini juga ada komisen tambahan yang mana kalau ahli dalam rangkaian tuan-tuan membeli mengguna kad debit, kita akan dapat juga komisen. Dan yang ketiga ini dilancarkan pada bulan 6 dan dilancarkan secara rasmi pada 10 Ogos yang lalu, iaitu merchant. Dividen rangkaian ini adalah kedai shopping mall. Ada kedai-kedai dalam mall Haigo. Mall seperti mana e-commerce lain, kita ada mall. Kalau tuan-tuan ada menjual contohnya bedak sejuk, boleh jual dalam tu. Tapi syaratnya kena jadi SVIP Haigo terlebih dahulu. Jadi segala sale, contohnya ada sale daripada rangkaian yang membuka kedai, jaringan kedai dalam membuka kedai ataupun kios ataupun merchant tadi dalam shopping mall Haigo, 2% setiap minggu daripada total sale akan menjadi income atau komisen ataupun bonus untuk tuan-tuan dan best tak? Kalau best, taikkan saya 555 kali ni. Yang ini nampak, itu yang ketiga, baru dividen yang ketiga tuan-tuan dan puan. Boleh nampak tak? Kalau tuan-tuan dan puan ada cincin, boleh jual cincin. Ada baju, boleh jual baju. Tapi fokus utama kita produk Haigo ni makan tuan-tuan dan puan. Makan. Boleh? Ada yang nampak peluang ini? Ada kan. Contoh kalau saya ada susu kolesterol, boleh jual tuan-tuan dan dalam tu. Boleh. Kalau saya ada produk aloe vera, boleh apply dulu. Apply dulu. Okey. Dan yang keempat adalah dividen data. Tuan-tuan dan yang mana dividen data ini, dia semua orang boleh mencipta data dan berkongsi data untuk mengembangkan nilai kewangan, leveragekan ini sehingga masuk Nasdaq tuan-tuan dan bursa saham. Okey, itu 4 secara ringkas. Detailnya kita fokus kepada dividen hayat sebentar lagi. Okey, next. Pencapaian pasaran buku rekod dalam Haigo, inilah dia untuk paparan dan juga info kepada anda semua malam ini. Jadi kita ada lebih daripada 1.8 juta ahli yang berdaftar. So, ucapkan syabas bagikan tepukan, gambar tepukan boleh jangan buka audio pula kepada Haigo, walaupun baru masuk 2 tahun. Kalau saya tengok sebenarnya dah 2.1 juta lah ahli. Bayangkan, sebab ada company yang saya dah masuk 5 tahun pun tak sampai 100,000. Ada yang 10 tahun pun baru 300,000. Tapi yang ini baru nak masuk 2 tahun itu hari pun dah ada 2 juta ahli. Dan paling best dan juga berita baik kepada kita yang berminat jadi usahawan, sistem affiliate saja tuan-tuan. Affiliate saja, dibayar upah je kalau kita promote. Tak promote tak dapat. Jadi rajin-rajinlah promote. 92% kadar pembelian ulangan, pembelian semula ataupun kadar RO itu adalah 92% daripada 100%. Bayangkan. Ini sangat tinggi kan? Jadi kita buat kerja yang tidak sia-sia. Ada passive income kepada tuan-tuan dan puan-puan setiap minggu, setiap bulan. Dan kita sudah ada di nilai level diamond. Tak nak bahaskan hari ni diamond tu level macam mana. Mungkin sebentar lagi baru tahulah daripada Mr. Edmund. Jadi pendapatan berjuta setahun ni dah ada 1,000 plus. Bukan 10 orang, bukan seorang, bukan 100 orang. 1,000 plus tuan-tuan. Jadi adakah Haigo boleh menjadikan kita yang ke 2,000? Tidak mustahil tuan-tuan. Tapi janganlah yang ke 100,000 lambat sangat. Yang ke 2,000 logik lah, betul tak? Saya tak nak tanya, pasti anda akan rasa
hendak menjadi diamond dalam Haigo. Dan kita ada black diamond ni atas pada diamond, tuan-tuan. Kita dah ada lebih 50 orang black diamond di dunia, yang mana pendapatan mingguan, pendapatan mingguannya seminima $30,000 Amerika setiap minggu. Menarik? Kalau menarik, kita pergi yang seterusnya, nanti Mr. Edmund bahaskan pasal duit ni, pasal upah ni. Okay, next. Kita adalah Haigo yang mementingkan kesihatan, kecergasan, kecantikan kan. Stabilkan BMI, stabilkan kewangan balik. Jadi peluang pasaran trilion dolar ini terhidang. Pasaran kerja, kejaya kepada semua orang. Ya. Jawatan kosong ni terbuka kepada semua, tuan-tuan. Nak dan tak nak saja. Bagi saya 39-40 mata memandang hari ni, ya. Kau lah waktu yang 2 tahun ini. Jangan tunggu 5 tahun, jangan tunggu 10 tahun. Sebab kalau anda tunggu, mungkin anda kena tunggu berbaris 10 bangunan, 100 bangunan, bukan 10, 100 bangunan ke belakang, barulah jumpa anda, baru nak bermula. Orang lain dah boleh bina dah. Orang boleh bina dah kerjaya dan kejayaan sebagai multi milioner. Malah boleh pergi trilioner kan? Bukan bilioner je. Baik. So, itu saja daripada saya. Kita nak pergi pula pada testimoni dan juga bagaimana menjana pendapatan ataupun menerima upah yang sangat lumayan daripada Haigo. Jadi yang buruk datang pada saya dan yang baik datang pada Allah Ta'ala. Jadi kita serah balik kepada host ataupun speaker kita yang kedua, Mr. Edmund terus. Okay. Okay, terima kasih kepada sahabat hebat kita, leader hebat, saudara Syafiro kita. Bagi ini love dalam ini chat love kepada kita punya leader hebat. Okey, nama saya Edmund daripada Kepong. Hari ini kita nak perkenalkan lagi seterusnya kita punya testimoni, dan ini adalah maskot terbaru daripada Haigo. Sang kancil yang cerdik. Okey. Ini kita dah tengok dah. Jadi ini adalah duit kesukaan ramai. Semua orang suka dah duit ini. Siapa suka type dalam chat 666. Siapa suka duit? Siapa suka duit? Ini adalah agung pertama Malaysia, agung pertama Tengku Abdul Rahman. Kita tunjukkan ini sebab apa? Kita ada adik kandung agung pertama kita, Tengku Jaril, Tengku Jaril. Dan beliau adalah orang pertama Malaysia yang menggunakan produk GNAKG kita. Itu kan sebelah kanan yang atas tu. Ini sebelum beliau ambil produk GNAKG kita, umur dia 84 tahun. Tahun ni sudah 85. Sebelah bawah tu adalah selepas 35 hari beliau ambil GNAKG. Nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara. Lebih muda 10 tahun. Jadi beliau takut stok tak ada untuk supply kepada kerabat diraja. Jadi beliau datang office untuk sign MOU dengan Haigo Global. Jadi ini adalah bapa Mr. Chen, umur dia 95 tahun. Cakap pun tak berapa betul, tak berapa fasil ni, tak berapa terang kan. Selepas guna produk ini selama sebulan, cakap pun seperti normal dan sudah boleh berjalan dan pergi bersiap-siap. Dan kita ada ribuan testimoni seperti ini sebab kita ada Zoom meeting daripada China, leader China yang buat setiap 8 pagi dan juga 8 malam. Kalau paginya you lewat 1 minit ke 2 minit memang sudah tak boleh masuk. Dia penuh, maksimum boleh masuk adalah 2,000 orang saja. Tapi setiap pagi memang penuhnya. Jadi kita ada testimoni seperti ini.
Ini adalah Mr. Wei kita. Mr. Wei umur dia 45 tahun dan sebelum ini dia adalah buka kedai salon, kedai salon dan sekarang dia berniaga bisnes Haigo dan selama 84 hari dia buat pencapaian yang maksimum dalam income Haigo ini adalah $100,000 seminggu. $100,000 seminggu dan beliau sudah mencapai 18 bulan lebih kurang 8 juta 7 juta US dollar, tapi sudah 2 tahun sekarang 10 juta US dollar. Dalam 2 tahun untung 10 juta. Okey ke okey? Okey ke okey? Kalau okey tak dalam chat. 10 juta US dollar. Lebih kurang 40 juta ringgit Malaysia. Ini leader hebat daripada Singapura, upline saya, Mr. To. Jadi tengok uric acid pun sudah kurang daripada 564 kepada 209 dan kolesterol pun juga turun. Kolesterol. Ini thyroid. Selepas 3 bulan guna produk GNAKG kita. Thyroid thyroid. Ini bayi 7 bulan sebelum makan AKG ada ruam-ruam merah dekat muka dan selepas 1 jam saja makan 1/3 biji. Jadi kata kita tidak mengalahkan yang umur bawah 20 untuk ambil GNAKG kita. Tetapi kalau ada apa-apa masalah, jadi kalau ada masalah kesihatan, kita boleh guna, sesiapa saja pun boleh guna produk kita. Daripada bayi hingga ke warga emas. Ini kita ada banyak lagi testimoni seperti ini. Jadi kita cepatkan sebab masa tak sentuh. Okey, ini yang jerawat tak sampai sebotol dia sudah selesai masalah dia. Ini mak dia yang tadi. Ini leader hebat kita daripada Sarawak, Puan Salawati kita. Ini pesakit buah pinggang dan juga untuk dialisis sudah selama 8 tahun dan kembali ceria selepas 5 hari guna produk GNAKG kita. Ini seorang pesakit dialisis juga dan juga itu kencing manis. Dia guna sebulan saja, muka dia sudah cerah dan kulit pun sudah cantik. Ini angka ni 5-6 bulan saja dan nampak perbezaan. Jadi untuk kecantikan kita ada banyak. Kakak sudah jadi adik. Ini leader daripada India. Dia ambil GNAKG dan juga Ginsel, Haigo Ginsel. Ginsel bukan untuk orang kanser saja, untuk yang tak ada kanser pun boleh makan juga. Ini doktor daripada Vietnam. Dia ada masalah jerawat, dia ambil GNAKG dan juga hormon. Sekarang muka dia dah cantik. Yang sebelah tu adalah Miss Avery kita. Miss Avery Yap daripada China, 2 star black diamond. Ini mata juling. Mata juling ambil masa 3 bulan. Jadi normal. Ini sama juga. Ini mata buta. Angka ini sudah berbelanja berjuta-juta remingpi di China untuk mengubati mata dia, tapi tidak berhasil. Tetapi selepas terjumpa AKG, dia makan 20 hari saja mata dia sudah boleh buka dan selepas 2 botol 2 bulan jadi beliau sudah boleh nampak. Ini kakak macam adik. Jadi kita ada banyak testimoni. Ini thyroid. Okey, yang ini adalah breast cancer. Miss Tzu Chong, semalam kita ada jumpa dia di pejabat Haigo, office malam dia datang office, melawat office HQ di Kuala Lumpur. Ini adalah video dia.
Dia adalah buat kemo, zat kemo. 25 kali kemo. Setiap kali 21 hari buat sekali, setiap kali sangat-sangat sakit. Dan selepas dia jumpa GNAKG, dia makan kita punya gene cell, dia sudah sihat kembali. Semalam leader kita ada ambil gambar bersama dia di pejabat HQ semalam. Okey. Hebat ya. Sekarang dia sudah jadi 3 star diamond, 3 star diamond. Ini angka ni angka ni umur, bukan angka lah, abang ini umur 35 saja, tetapi sudah ada masalah tenaga batin, tenaga batin, dan dia ambil GNAKG dan juga GNAKG dan hormon selama 6 bulan. Sekarang sudah sihat kembali dan sudah ada morning call ataupun sudah ada bayangan hidup. Sebelum ni kena ada pegangan hidup, tetapi sekarang bayangan hidup. Bayangan hidup dan juga pandangan hidup. Ini angka ni kalau nak cantikkan muka, berapa kena belanja? Agak-agak. Dia ambil masa setahun untuk licingkan muka dia menggunakan GNAKG dan juga hormon. Ini masalah 2 bulan sudah cantik. Jadi kita ada banyak testimoni seperti ini. Ini 1 bulan saja. Kalau yang gemuk dia boleh jadikan kurus. Yang kurus boleh jadi gemuk. Ini 1 bulan saja. Jadi kita ada video, tapi kita hari ini tak tengok video lah. Okey, yang ini Aso sudah jadi amoy. Ini sama juga. Aso sudah jadi amoy. Yang ini umur 65 tahun, selepas 7 bulan sudah nampak lebih muda kan. Ini selepas setahun sudah jadi umur 18 dah. 65 sudah jadi 18. Okey ke okey? Kalau okey, type dalam chat okey. Ini usahawan wanita yang terkenal di China dalam industri insurance. Sekarang umurnya 60 dan selepas 7 bulan dia sudah nampak lebih kurus, dan sekarang selepas setahun sudah jadi umur 20 dah. Daripada 60 turun ke 20. Sangat hebat produk kita. Angka ni ambil cuba Jin Hygo punya hormon saja 45 hari sudah nampak perbezaan yang sangat-sangat ketara. Nanti ni ada dia ni dari muka yang gemuk jadikan kurus. Yang ini muka ni macam ni jerawat satu muka sekarang sudah cari cantik. Ini hepatitis, ini kanser hati yang kronik ini abang inilah abang ni. Sebelum dan selepas dia ambil masa ni 2 botol. Selepas 2 botol tengok kita ada banyak testimoni. Yang ini stroke tak boleh jalan. Yang ini anti ini diuruskan oleh menantu dia. Jadi kita pun tak tengok video, kita tengok yang ini dia sudah boleh dalam 14 hari makan GNAKG sudah boleh jalan, dan sebulan dia sudah boleh naik tangga dan turun tangga. Kita tengok sejauh ni. Dia dah boleh jalan seperti biasa, naik turun tangga. Jadi lepas ni dia dah boleh masak dah. Dah boleh masak untuk uruskan diri sendiri. Tengok hebat tak? Jadi kita mesti kenalkan produk ini kepada sesiapa saja yang memerlukan. Okey. Adik ni umur dia 21 tahun, terlantar dekat hospital ni ke atas katil, dia tak boleh jalan. Selepas guna produk kita, selepas 1 botol dia sudah boleh turun daripada katil.
1 botol dia boleh turun daripada katil, dan selepas 2 botol apabila dipimpin dia sudah boleh mula berjalan. Lepas pimpin dia boleh jalan. Dia boleh jalan. Okey, jadi selepas 2 botol ini dia sudah boleh jalan seperti biasa dah. Tengok 21 tahun kan. Kalau hebat, tak hebat. Kita punya produk sangat-sangat ajaib. Dah boleh jalan seperti biasa. Tak perlu dipimpin lagi. Ini leader daripada Vietnam, consultant Menga. Jangan conteng. Ini leader daripada Vietnam juga. Masalah jerawat dia, doktor kata dia kena makan pil hormon untuk seumur hidup. Tetapi selepas jumpa kita punya GNAKG, dia sudah tidak perlu lagi makan pil hormon. Ini doktor yang sakit jiwa ataupun sakit mental. Dekat rumah dia ada kaca-kaca semua pecahnya. Jadi selepas dia jumpa GNAKG dan gunakan produk ini selama 6 bulan, sekarang sudah sihat dan kembali jadi doktor semula. Ini billionaire di China, usahawan yang terkenal di China, seorang penderma. Dia ambil masa 5 bulan, dia sudah turun 18 kg. 18 kg dia turun. Lepas tu dia punya berat badan ini sudah jadi lebih handsome sekarang. Ini adalah isteri dia. Sama juga ambil masa 5 botol. Lepas tu ini bapa dia sama juga. Ni emak dia. Satu keluarga mendapat manfaat daripada produk GNAKG. Ni tim dia yang ni ada kanser payudara. Okey, angka ni daripada Sungai Petani. Dia punya menantu adalah ni bos sebuah restoran di Sungai Petani. Satu hari dia terjumpa dia punya kawan, nampak dia lebih muda. Dan dia tanya dia makan apa, dia kata dia makan GNAKG. Jadi dia tanya dia, bapa mertua dia yang sakit ini, boleh makan tak? Sebab doktor suruh keluarga dia bawa angka ni balik ke rumah untuk menunggu masa saja. Umur 88 tahun, sudah tak ada harapan lagi. Jadi dia kata nanti dia tanya mak mertua lah nak bagi dia makan ke tidak. Jadi mak mertua kata, makan pun mati, tak makan pun mati, bagi dia cubalah kalau ada rezeki, betul tak? Jadi dia bagi dia makan, hari pertama sudah boleh buka mata, hari ke-8 sudah boleh duduk, dan hari ke-12 sudah boleh turun katil untuk jalan, dan hari ke-28 sudah boleh timbang cucu. Hebat tak produk kita? Sangat-sangat hebat, betul tak? Okay. Ini adalah Mr. Joe dan juga Mr. To melawat dia pada tahun lepas, bulan November. Ini video dia, kita tengok sekejap lah. Mr. To kata Mr. Angka ni sangat terkenal di Singapura dan juga Batam sebab masa itu setiap malam dia gunakan buat Zoom, dia gunakan dia sebagai testimoni untuk dia punya Zoom. Ni adik ni daripada Vietnam, dia punya kaki dia lurus saja tak boleh bengkok, tapak kaki dia tak boleh bengkok dan dia duduk atas kerusi roda saja. Dan setiap kali mak dia suruh dia jalan, dia menangis kesakitan. Ini dia setiap kali mak dia suruh jalan, belajar jalan, dia menangis. Sakit. Jadi selepas guna GNAKG kita, tengok, 12 hari saja makan 19 biji saja. 12 hari
makan 19 biji GNAKG sudah boleh jalan seperti normal. Amazing. Sangat menakjubkan. Okey, kita dah tengok kehebatan produk. Memang tidak ada tandingan di dunia yang pada ketika ini, dan kita juga mempunyai plan yang sangat-sangat cantik. Nombor satu, kita punya satu botol GNAKG adalah 100. Harga dia semua sama. You beli kali pertama, kedua, ketiga kali semua sama, $135. Kalau 5 botol $675. Kalau ada Korea tambah $5. Kalau Korea di Malaysia $5. Kalau di luar negara dia mungkin ada $25, ada yang $30. Kalau di Indonesia dia hantar ke Indonesia $30. Okey, jadi satu botol adalah 100 PV, 100 PV. Dan kita ada package dia, satu botol, 3 botol dan juga 5 botol. Kalau 5 botol adalah SVIP, ya, SVIP 5 botol, kita masuk satu akaun $675 bersamaan RM3,000, dan kita dapat free dua lagi akaun. Maksudnya kita masuk satu dapat 3 akaun, 3 akaun. Jadi yang package satu botol dengan 3 botol itu tak ada ataupun free account lebih, cuma satu slot saja. Dan kita punya commission bonus adalah, referral bonus adalah 30.6% net. Net adalah sebab kita dah tolak 15% iuran perkhidmatan dan juga 8.5% untuk global pool. Jadi net dia adalah 30.6% untuk referral dan dibayar segera on the spot. You key in saja sekarang dah boleh withdraw dah. Okay, tak perlu tunggu seminggu, tak perlu tunggu 30 hari, tak perlu tunggu 45 hari. On the spot you boleh withdraw. Nombor 2, komisen pasukan atau team bonus adalah 15.3% atas PV, 15.3% net, dan setiap minggu dibayar. Setiap hari Selasa pukul 11.59 kita closing, tutup, dan kita bayar bonus pada 12 hari Rabu 12 suku pagi. Jadi selepas kiraan dalam masa 15 minit saja you sudah boleh terima team bonus, dan selepas you terima you sudah boleh withdraw. Tak ada sekatan. Selama 2 tahun ni tak pernah lewat. Okey, secara kita punya ada tim A dan tim B saja. Kita ada kiri dan juga kanan saja, dua tim. Jadi semua ni anda tidak perlu risau, sistem yang akan aturkan untuk anda. Kalau you punya tim A sudah ada 100,000 PV, dia akan masuk ke tim B. Jadi dia akan jadikan untuk you pairing saja. Jadi ini adalah contoh-contoh. Kalau kita taja 2 orang, kita dapat 306, 153 setiap satu orang, 5 botol tu 500 PV. Okay? Dan pairing yang pertama adalah 200 PV kiri dan 200 PV kanan. Itu untuk yang pertama kali, ya. Jadi yang seterusnya setiap kali adalah 500 kiri, 500 PV kanan. Kita tengok contoh dia. Kalau kita taja 4 orang, kita sudah boleh dapat balik modal. Yang paling penting selepas kita masuk, kita dapat makan percuma dulu, kan. Jadi kita sudah dapat produk percuma selepas kita kenakan 4 rakan niaga. Dan seterusnya, kalau kita nak bina bisnes ini, jadi bisnes ini sangat mudah saja. Duplikasi 4 adalah 16. Kita ada dapat tim bonus 612. Jadi seterusnya, kalau kita kenakan lagi 4, kita bantu ke bawah. Jadi kita dapat 2,448, dan duplikasi yang keempat kita dapat 9,792, duplikasi yang keenam 39,168, dan duplikasi dan seterusnya adalah
$156,672 dan duplikasi yang ketujuh adalah $626,688 dan duplikasi yang ke-8 $2.5 juta bersamaan 10 juta ringgit Malaysia. Siapa nak 10 juta ringgit Malaysia? Type dalam chat 10 juta ringgit. 10 juta. Siapa nak? Pasti boleh dapat. Sebab sekarang kita baru mula saja di Malaysia. Kata tadi saudara Syafiro kita lebih kurang 300 orang saja. Tak ramai lagi ya. Jadi 4 langkah untuk berjaya di Higo. Nombor 1, daftar dan guna produk. Yang paling penting kena cuba produk kita yang hebat. Daftar, dapatkan link daripada kawan yang kenakan anda ke Zoom pada malam ni. Lepas tu guna produk dan lepas tu perkenalkan pada 4 rakan niaga. 4 rakan niaga dan kita bantu dia untuk dapatkan dia punya 4 belah duplikasi yang ini seterusnya dan kita dapat ada bimbingan online dan juga offline. Tadi Syafiro sudah bagi tahu tadi ya. Ini online dan offline. Ini kita punya leader hebat sudah capai 3 star. Kita bagi love dalam chat, love bagi love, banyak-banyak love. Saudara Syafiro kita dan juga kita punya Kak Fatin juga 3 star. Kita bagi dah love lah. Okey. Terima kasih. Jadi ini adalah pendapatan 1 star Black Diamond $30,000 setiap minggu. Kalau 30,000 bersamaan 1 bulan adalah RM500,000 Malaysia. 500,000 2 bulan anda sudah jutawan. Kalau anda Black Diamond, ini adalah 3 star Black Diamond. Jadi kita ada ramai rakan niaga yang sudah dapat pendapatan yang lumayan setiap minggu. Kita ada tim bonus setiap minggu. Jadi kita ada juga kawan yang satu hari boleh dapat $1,000, $1,500. Jadi ini adalah pendapatan mereka. Dan ini leader daripada Vietnam. 3 bulan saja sudah capai 12,000 ataupun 3 star diamond. Ini leader hebat kita. 1 star black diamond $30,000 setiap minggu. Ini adalah 3 star diamond. Ini dividen khas. Syarikat keluarkan 20% daripada keuntungan syarikat untuk dikongsikan. Yang kita tolak tadi 8.5% adalah masuk dalam tabung ini. Kalau anda pangkat rendah, angka akan dapat lebih. Kalau pangkat yang tinggi, dia akan dapat kurang sikit. Jadi syarikat ini lebih membantu kepada yang berpendapatan rendah. Okey, cuba kita tengok contribution value. Ini yang tabung yang ditolak daripada 8.5% yang ditolak ke tabung ini. Ini adalah 590,000. Kalau kita nak kira berapa jumlah pendapatan, kita kena kali dengan 9. Itu katakan contoh 10%, kita kena kali dengan 9 adalah $5.3 juta. Kalau tukar kepada RM adalah 22,852,000. Ini pendapatan untuk 22 bulan punya kerja. Hasil 22 bulan bersama Higo. Sekarang sudah setahun, sudah ada 24 juta lebih dah. Okey, tengok. Kalau kata anda sudah ada satu kaki ataupun kaki yang sudah ada volume yang besar, katakan contoh anda di sebelah kanan ada 100,000 PV, sebelah kanan setiap satu 500 PV yang anda bawa sendiri yang sebelah kiri, carta sebelah kiri itu adalah referral bonus
dan juga tim bonus. Jadi kalau anda bawa seorang yang 5 botol, anda dapat RM937. Kalau bawa 10 botol 2 orang dapat RM1,874. Dan kalau 10 orang anda dapat RM9,370 sehari. Kalau 10 hari, kalau 30 hari, anda kira sendiri. Yang sebelah kanan pula, tim anda yang buat. Okay? Di sebelah kiri, anda sendiri buat, dapat 2 referral dan juga tim bonus. Kalau tim anda tim orang bawah anda yang buat, anda dapat setiap 5 botol dapat RM312. Kalau 50 botol dapat RM3,120. Okey ke okey? Kalau okey, tap dalam chat. Okey. Jadi kita sangat mudah, dua saja anda bina 2 pasukan saja, kiri dan kanan saja. Jadi kita nak hampir habis. Okey, ini kita sudah berapa jam? Okey, sudah 10.30 dah. Okey, ini adalah convention Vietnam di tahun lepas. Convention tahun lepas dekat Vietnam, convention yang pertama Haigo 6 hingga 11 Disember tahun lepas. Jadi kita tak tengok, ini adalah 1 star Black Diamond, $30,000 hingga $50,000 setiap minggu. 2 star Black Diamond, $50,000 hingga $80,000 setiap minggu. Yang pink color itu adalah Miss Avery kita yang punya pendapatan 24 juta tadi. Ini 3 star Black Diamond, $100,000 seminggu. 100,000. Yang kanan sekali adalah Mr. Wei. Yang sebelah dia adalah Yen 13. Mengapa dipanggil Yen 13? Sebab masa dia join Haigo, dalam poket dia cuma ada RM10 saja ataupun 13 renminbi. 13 renminbi saja. Tapi beliau sangat rajin dan gunakan handphone saja sebab tidak boleh keluar, tak ada wang untuk belanja. Dan beliau capai 3 star Black Diamond dalam masa 5 bulan saja. 5 bulan saja. You tengok sebelah kiri sini, yang wanita pertama 3 star Black Diamond di Haigo adalah Rong Rong. Rong Rong adalah seorang waitress. Dan beliau tidak berpelajaran tinggi dan juga tidak mempunyai banyak wang, cuma ada RM1,000 masa dia join Haigo, tapi dia ambil masa 6 bulan saja untuk capai 3 star Black Diamond dan mencapai maximum income $100,000 seminggu. Jadi kita gunakan sistem yang bernilai $600 juta punya sistem untuk ajar kita dalam bisnes Haigo. Ini akan dalam training akan ada. Okey, jadi kita mempunyai produk yang hebat, jadi boleh bantu untuk reverse aging 8.5 tahun hingga 34 tahun dan juga boleh menjadi kaya raya dan jadi billionaire di Haigo. Siapa nak jadi billionaire? Bukan millionaire, billionaire. Million dengan billion. 1,000 juta. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan lepas ni, kita boleh tanya. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa anda di 3 star Black Diamond. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Edmund, Tuan Safirul.